hari ini, saya berpeluang untuk menemubual seorang jurutera yang pernah berkhidmat di Melbourne, Australia. Melalui sesi temubual ini, saya ingin mendapatkan perkongsian tentang pengalaman beliau sepanjang bekerja di sana, di samping mengetahui pandangan beliau mengenai penggunaan alat digital dalam bidang kejuruteraan serta bagaimana teknologi digital membantu meningkatkan kecekapan dan produktiviti di tempat kerja. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat dan membuka perspektif baharu tentang kepentingan transformasi digital dalam dunia pekerjaan. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi temubual. Assalamualaikum dan hai Encik Azim. Apa khabar? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bersama saya dalam sesi temubual melalui Google Meet pada pagi ini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya sihat terima kasih juga kerana menjemput saya. Saya gembira dapat berkongsi pengalaman bersama Cik Akili. Alhamdulillah. Hari ini saya akan menjalankan satu sesi temubual ringkas berkaitan penggunaan alat digital khususnya dalam pembelajaran dan juga dalam dunia pekerjaan. Jadi sebelum kita mula dengan lebih lanjut, bolehkah Encik Azim perkenalkan diri secara ringkas? Baik, okey. Saya kenalkan diri secara ringkas. Nama saya Muhammad Azim Muhammad Nasir dan saya sekarang bekerja di Melbourne, Australia sebagai seorang jurutera. Dalam kerja harian saya banyak menggunakan teknologi digital untuk tujuan reka bentuk, analisis data, komunikasi dan pengurusan projek. Dan kesemua hampir tugasan saya kini bergantung kepada penggunaan alat digital. Okey, baiklah Encik Azim. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Sebelum saya teruskan dengan soalan temubual kita pada pagi ini, saya ingin berkongsi sedikit tentang Google Site yang telah saya bangunkan, iaitu hasil tugasan GAPD 1032 dan juga GKEB 1072. Sebenarnya Google Site ini dibangunkan kerana ia merupakan salah tugasan yang di KPPB-kan, iaitu melalui kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Jadi saya akan share skrin terlebih dahulu. Sekejap ya. Okay, Cik Azim boleh nampak? Ya, jelas saya boleh nampak. Okey, Google Site ini memfokuskan kepada penghasilan produk digital dalam pendidikan. Ia mengandungi beberapa bahagian seperti pengenalan alat digital, Open Educational Resources OER, rakam pembelajaran digital, maklum balas dan juga sumber rujukan. Okey, jadi secara ringkasnya saya akan tunjukkan untuk subjek GAPD 1032. Kejap. Okey, baiklah, ini merupakan pengenalan ringkas lah mengenai kursus GAPD, iaitu kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang penggunaan teknologi dan juga sumber digital dalam pendidikan. Jadi ia mengandungi beberapa bahagian utama, iaitu pengenalan alat digital. Okey, di sini saya sertakanlah beberapa alat-alat pembelajaran digital yang selalu digunakan oleh para pelajar dalam PDPC. Dan ini juga merupakan aplikasi-aplikasi yang kami sering gunakanlah sebagai pelajar, iaitu Google Meet yang sedang kita jalankan sekarang, Google Classroom untuk para pensyarah memasukkan tugasan kepada para pelajar. Okey, lepas tu kemudian saya juga turut menyediakan pelbagai aplikasi seperti permainan kuis kepada murid-murid bagi menarik minat mereka dalam belajar, dan kita melibatkan pembelajaran digital. Kerana kita lihat pada masa kini, kebanyakan generasi muda ataupun generasi Gen Z ini lebih gemar menggunakan teknologi digital berbanding dengan kaedah pembelajaran tradisional. Okey, saya tunjuklah satu. Contohnya di sini. Ni ada permainan word wall, ada Zap Quiz, ada Kahoot, Wayground. Ni juga ialah saya punya Canva. Saya hasilkan nota saya sendiri. Okey, walaupun saya punya Google Site ni lebih tertumpu kepada pendidikan, saya percaya alat ini sebenarnya sangat relevan dalam dunia
pekerjaan kerana ia membantu meningkatkan produktiviti dan juga komunikasi. Okay, baik, ini ialah OER iaitu Open Educational Resources. OER ni merupakan bahan pengajaran dan juga pembelajaran yang percuma untuk semua orang akses. Maksudnya tidak melibatkan sebarang bayaran. Okay, contoh yang dapat kita lihat ialah ada Khan Academy, ada OpenStack, ada Merlot. Okay, ini ialah OER yang saya hasilkan sendiri. Ada video pembelajaran dan juga ada permainan lah. Kalau Cik Azim boleh lihat. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak tanya Cik Azim lah. Sebagai seorang jurutera yang bekerja di luar negara, apakah alatan digital yang paling kerap Encik Azim gunakan dalam kerja seharian? Okey, baik. Dalam sektor pekerjaan saya menggunakan salah satu yang dipanggil software. Kita menggunakan AutoCAD untuk lukisan teknikal, Microsoft Excel untuk kita menganalisis data, dan Microsoft Project atau Trello untuk pengurusan projek. Okey, untuk dari segi komunikasi, saya gunakan email, Microsoft Teams dan kadang-kadang Google Meet untuk mesyuarat bersama pasukan saya ataupun klien. Okay, kalau boleh Encik Azim kongsikan dalam satu hari kerja, berapa kerap Encik Azim bergantung kepada alat digital ini? Okey, untuk pengaduan Cik Akhili, hampir sepanjang hari. Sebagai contoh, pagi saya mungkin gunakan Microsoft Excel untuk semakan data, semakan jadual pengurusan di projek, dan untuk tengah hari saya menggunakan aplikasi Microsoft Teams ataupun Google Meet, dan petang saya siapkan lukisan atau laporan menggunakan AutoCAD. Okey, untuk seterusnya, apakah kelebihan paling ketara lah dalam penggunaan alat digital dalam bidang kejuruteraan ini? Okey, kelebihan yang saya dapat lihat dalam kelebihan digital ialah especially dari segi dia punya kecekapan, kerja boleh disiapkan lebih cepat atau lebih tepat. Contohnya AutoCAD dapat membolehkan perubahan dibuat dengan mudah tanpa perlu melukis semula dari awal. Okey, selain itu ia juga memudahkan kolaborasi kerana semua ahli pasukan boleh mengakses fail dengan serentak. Okey, adakah Encik Azim pernah mengalami situasi di mana digital tools tu sangat membantu menyelamatkan projek atau memudahkan lagi lah kerja Encik Azim? Yes, pernah. Contohnya apabila saya ada perubahan dari segi spesifikasi projek pada saat akhir. Okey, kami hanya memerlukan masa untuk mengemas kini fail sahaja. Dengan ini kami menggunakan aplikasi digital untuk kami dan pasukan terus dapat versi yang terbaru tanpa ada sebarang kekeliruan ataupun sebarang miscommunication daripada pihak kami lah. Gitu rupanya. Okey, untuk soalan seterusnya, pada pendapat Encik Azim lah, sejauh manakah pentingnya orang kata transformasi digital dalam dunia pekerjaan sekarang? Okey, bagi saya sejujurnya transformasi digital ni sangat penting. Sebab apa, hampir kesemua industri yang sedang bergerak ke arah digitalisasi ataupun dari segi pengalihan dunia teknologi dalam kejuruteraan juga pengusahaan perisian, cloud system dan juga AI semakin meningkat. Okey, tanpa kemahiran digital sudah tentu seseorang akan sukar untuk bersaing dalam industri. Okay, maksudnya kebanyakan graduan sekarang ni perlu lebih bersedia lah dari segi kemahiran digital. Betul. Bukan sahaja graduan saja. Maksudnya semua ingin tahu and then perlu menguasai kegunaan asas komputer tetapi juga mampu mengadaptasi dengan teknologi baru dengan cepat. Okey, seterusnya saya nak tanya, apakah orang kata cabaran lah dalam Encik Azim pernah hadapi ketika menggunakan teknologi digital? Okey, antara cabaran yang pernah saya hadap ialah perisian yang sangat kompleks dan juga memerlukan latihan yang khusus untuk menguasai satu teknologi tersebut. Okey, kadang-kadang juga terdapat masalah teknikal seperti fail rosak ataupun sistem tidak serasi ataupun dari segi penggunaan memori yang banyak dalam especially dalam kita punya komputer. Okey. Selain itu kita juga terlalu bergantung kepada sistem digital juga boleh menjadi masalah jika berlaku gangguan internet ataupun server. Itu merupakan masalah terbesar dalam
Especially dalam saya punya job scope lah. Jadi maksudnya ada risiko jugalah jika terlalu bergantung kepada teknologi. Betul, kita tak perlu, tidak digalakkan untuk mengharapkan 100% kepada digital, sebab itu kita perlu ada backup dan juga kemahiran asas manual sebagai sokongan. So kita kena ada second plan sekiranya kita menghadapi situasi yang berkenaan. Okey. Baik Encik Azim, sebelum kita mengakhirilah kita punya sesi temu bual pada pagi ini, apakah nasihat yang Encik Azim boleh berikan kepada pelajar ataupun kepada bakal graduan berkaitan dengan kemahiran digital ini? Okey, nasihat saya kepada para pelajar ataupun bakal graduan yang sedang belajar sekarang ni. Okey, yang pertama, pelajar perlu kuasai asas digital seperti Microsoft Office, komunikasi dalam talian ataupun dalam pengurusan fail. Okey, yang kedua, mereka juga perlu berani mencuba teknologi baharu seperti AI tools, design tools dan platform collaboration. Okey, yang paling penting ialah sikap ingin belajar dan tidak cepat berputus asa apabila belajar teknologi baru. Apabila kita menguasai semua ini, insya-Allah kita perlahan-lahan belajar ataupun kita menguasai teknologi AI ini. Seperti yang kita tahu sekarang dunia kebanyakannya kita dah menggunakan teknologi AI, betul? Betul. Saya sendiri pun sebagai pelajar untuk menyiapkan banyak tugasan, saya juga menggunakan AI lah sebagai alat bantu untuk memudahkan tugasan saya. Bagus. So saya sarankan Cik Akrili gunakan lagi kemudahan AI ni untuk pembelajaran sepanjang hari lah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Encik Azim atas perkongsian yang sangat bernas dan juga sangat bermakna lah pada hari ini. Jadi melalui temu bual ini saya dapat simpulkan bahawa penggunaan alat digital ini bukan sahaja penting dalam pendidikan tetapi juga dalam dunia pekerjaan seperti kejuruteraan. Jadi ia jelas menunjukkan bahawa literasi digital adalah kemahiran penting dalam era moden ini. Okey, sama-sama Cik Akrili. Terima kasih juga kerana sudi menjemput saya dalam sesi temu bual ini, dan saya harap segala perkongsian yang saya bagi pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada Cik Akrili ataupun dapat beri manfaat kepada Cik Akrili ataupun pelajar-pelajar lain lah. Okey, baiklah. Itu sahaja untuk sesi temu bual kita pada hari ini. Terima kasih sangat-sangat. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Okey, sama-sama.